gerak ke tak Alphard tu? Kebelakangan ni kan, saya nampak adalah watak-watak dekat social media ni, dia badan besar tetapi dia mengaku sihat. Guys, saya bukan nak ketawakan orang yang gemuk, saya bukan nak ejek, saya bukan nak apa-apalah. Saya cuma tak suka bila if you are that big and obviously you are not healthy, but you say you are sending a very wrong message out there. Guys, mungkin dia ni tak ada kencing manis, tak ada kolesterol, tak ada darah tinggi. Akan tetapi, let me tell you the side effect of being that big. First, your lutut. Lutut kau tu biasa nak tampung berat 70 kilo, 80 kilo, mungkin 100 kilo lah. If you are 200 kilos, I'll give you analogy. Kau bawa kancil punya absorber, tetapi kau nak tampung berat Alphard, kau rasa absorber kau tu boleh tahan ke tak? Syed Sobah ni bunuhmu kalau kamu pakai lagu tu. Second thing, jantung kau. Pump kau dengan pump aku, kita sama saiz. Everyone punya jantung lebih kurang saiz ni. Alright, so with this jantung, you kena tampung 70 kilo. With the same jantung, kau nak tampung 200 kilo. Again, kalau kau bawa Myvi punya enjin, kau masuk dalam Alphard, kau rasa gerak ke tak Alphard tu? Gerak tu gerak, tapi dia overwork and kaput. And that is your risk factor. Darah tinggi, kencing manis mungkin tak datang hari ni, tapi esok, lusa, semua dia akan datang. Kau tak akan tidur okey, kau akan dengkur, kau akan lemas semasa kau tidur. You will have obstructive sleep apnea, and your problem list is so long. So, jangan cakap dengan orang you sihat, because you are sending a very wrong message. Faham ke tak?